Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Saya masih lagi ingin terus menarik perhatian rakan-rakan dan juga seluruh rakyat Malaysia, terutama umat Islam, bahawa ada satu isu yang masih lagi di peringkat orang kata apa pending ataupun masih tergantung lagi, iaitu berkaitan dengan isu petikan hadis oleh YB Ngah Komeng yang mengelirukan dan sekaligus telah menghina agama Islam sendiri. Jadi setakat hari ini, kalau saya tengok dekat saya punya aduan dalam report SKMM secara rasmi, sebenarnya saya telah buat aduan ini pada 16 Mac tahun 2025, tapi saya buat waktu saya lapang lah, pukul 12 pagi. Itu biasalah waktu lapang. Kita aktivis ni memang waktu lapang, waktu tu lah. Dan secara online, dalam talian lah. Dan dia memang ada dalam CRM dia lah untuk aduan. Dan dalam tempoh 16 Mac sehingga beberapa bulan, tidak ada sebarang tindakan daripada aduan ini. Dan apabila bulan lepas, saya ingat lagi pada bulan Mei, sebelum bulan Mei lah, akhir bulan April, saya telah membuat aduan kepada SISPA. Okay, aduan tersebut berbunyi begini, saya kongsikan juga. Bila kita buat aduan kepada SKMM, saya rasa hairan kenapa kalau SKMM datang, siasat saya sampai ke Jerantut datang SKMM berhubung isu saya tegur tentang hukuman yang dijatuhkan, nilai hukuman yang dijatuhkan dan juga tempoh hukuman dijatuhkan tentang isu siapa nama tu, Haris Iskandar dan juga Cecilia Yap. Dan sampai hari ini pun tak ada lagi tindakan tegas, baru di compound oleh SKMM. Jadi benda ni sangat penting lah. Saya rasa macam ada sesuatu yang perlu dibetulkan balik. Dan saya membuat aduan SISPA ke atas SKMM. Ni dah lah kita buat aduan ke SKMM, tak jalan. Sekarang kita buat atas SKMM. Dua aduan saya belum ada apa-apa tindakan, lembab. Ini saya buat aduan pada 25 April. Okay, tadi aduan saya pada 16 Mac. Kata pagilah, 17 lah kata hari kerja. Tapi tak ada tindakan. Jadi pada bulan April, 25 April, saya telah buat aduan ke atas SKMM melalui SISPA bahawa ketidakcekapan pihak SKMM ke atas aduan serius saya berkenaan isu penghinaan Nabi Muhammad SAW yang dibuat oleh dua pihak, iaitu Menteri KPKT dan seorang lagi. Yang seorang lagi dah diambil tindakan melalui JAKIM. Saya menganggap SKMM ini tidak serius dalam isu penghinaan Nabi Muhammad dan sekaligus telah membawa satu imej dan gambaran seolah-olah penghinaan ke atas Nabi Muhammad ini dianggap remeh dan tidak serius. Ini sangat penting lah. Tapi saya tak tahulah tahap penting tu di peringkat pentadbiran kerajaan Malaysia ni macam mana. Saya sebagai seorang rakyat Malaysia yang beragama Islam amat tercalar hati, marah dan sangat membenci individu yang menghina Nabi Muhammad SAW dan sudah membuat aduan mengikut saluran, tetapi saluran yang disediakan amatlah mengecewakan. Inilah saluran yang saya kata, yang mereka selalu cakap, diorang ungkapkan, ikutlah saluran, ikutlah jalan yang betul nak buat aduan. Dan kita ikut aduan SKMM, sebulan tak ada buat apa-apa. Dan kita buat aduan ke atas SKMM. Dan saya menuntut SKMM untuk memanggil individu ini, disiasat dan dikenakan hukuman yang tegas seiring dengan pihak yang menghina dan mempermainkan Nabi Muhammad SAW. Selepas aduan saya dibuat pada 25 April, lebih kurang pukul 9 malam, biasalah, waktu lapang NGO aktivis macam kita ni, barulah SKMM memulakan siasatan pada 6 Mei, seminggu selepas. Tuan-tuan, rakyat Malaysia, umat Islam, selepas kita buat aduan SISPA ke atas SKMM, baru dia nak bergerak. Itu pun di peringkat siasatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad pernah kata dalam hadis, rumahku syurga.